Ini adalah dapur rumah ini. Memang besar. Dapur, meja makan. Di sana, ruangan dapur basah. Ini dapur basah. Sana dapur kering, tempat makan. Dan sini dapur basah. Dan sini, kita ada lagi 2 toilet. 1 bilik mandi dan 1 tandas. Dan di luar kita boleh buat sebagai dapur basah. Juga nak masak-masak di luar pun boleh. Banyak lagi ruangan. Okey, memang besar guys dapur rumah ni. Semua ni adalah tambahan. So kita ada lagi ruangan di sini. Boleh muat 2-3 family lagi di sini. Sini kita ada 1 lagi ruangan. Sini boleh buat family area dan kita ada 1 bilik di sana. Dan kita ada 1 lagi bilik di sini. Banyak bilik rumah ni. Dan bilik ni kita ada toilet lah. Kita ada 1 toilet di bilik ni. Okey, bagaimana dengan banglo 10,700 kaki persegi ni? Mempunyai 7 bilik tidur dan 3 bilik air. Corner lot, freehold, non-bumi lot, bermakna semua orang boleh beli rumah ni. Kepada anda yang berminat dengan rumah banglo corner lot di Rapat Setia Ipoh ini, boleh hubungi saya dengan segera. Sementara ianya masih ada lagi. Okey, bye.